anak-anak yang ada di hadapan kita ini adalah permata kepada sekolah, dan insya-Allah kami akan didik mereka sehabis baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. TVPSS Sekolah Kemas Main Baru membawakan liputan khas Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-30 tahun 2026 Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Jom kita saksikan detik-detik menarik dan kemeriahan Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-30 2026 Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Saya adalah rakan guru selama 73 orang dan mereka adalah tonggak kepada sekolah. Tonggak kepada kejayaan anak-anak kita di sini. Yang kita takkan pinggirkan walaupun seinci. Kita pentingkan kurikulum dan juga co-kurikulum. Dan hari ini kita sedang menyaksikan bahawa anak-anak kita sedang melalui proses co-kurikulum. Pentingnya co-kurikulum ini adalah untuk memastikan mereka ini mempunyai masa hadapan yang lebih cerah, terutama untuk pemilihan sekolah-sekolah yang berkualiti. Tanpa co-kurikulum, tanpa sukan, mereka akan ketinggalan. Baiklah, boleh saya kongsikan sedikit mengenai persiapan dan perancangan yang telah dilakukan bagi memastikan Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-30 bagi tahun 2026 berjalan dengan lancar. Okey, sepanjang persiapan kita dah buat dari awal lagi, dari bulan awal tengah bulan 5 telah diadakan segala mesyuarat dengan guru-guru, dan bermula bulan 6 kita dah mula latihan sukan termasuk acara-acara yang seperti ini dijalankan, dan minggu terakhir adalah minggu yang paling agak meletihkan kerana kita melaksanakan semua acara termasuk sukan tara, prasukan. Jadi bila dah tiba pada hari ini, saya nampak persiapan sukan dapat dilaksanakan dengan lancar dan nampak meriah sekali. Apakah pandangan Tuan terhadap ganjuran Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-30 tahun 2026 Sekolah Kebangsaan Bayan Baru pada tahun ini? Alhamdulillah, syukur segalanya berjalan dengan lancar. Semoga acara yang baik seperti ini kita adakan dengan lebih baik lagi, insyaAllah. Terima kasih Tuan. Apakah harapan dan kata-kata semangat yang ingin Tuan sampaikan kepada anak-anak serta semua atlet yang bertanding pada hari ini? Apa yang perlu saya katakan, saya tengok anak-anak hari ini semua bersemangat, berusaha. Saya rasa dia orang dah berusaha daripada awal. So hari ini adalah tempat yang tepat untuk dia orang nak buktikan kepada semua lah, termasuk cikgu dan ibu bapa dan termasuk diri mereka sendiri. Terima kasih Tuan. Apakah acara yang anda sertai dan bagaimana perasaan anda apabila dapat mewakili rumah sukan dalam Kejohanan kali ini? Saya bermain lompat tinggi, cuba lari, nampak garis rata. Saya seronok hari ini untuk mewakili Rumah Kuning. Boleh cikgu kongsikan sedikit mengenai perjalanan dan kelancaran Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-30 tahun 2026 pada hari ini? Okey, tentang perjalanan dan kelancaran program KOT tahun ni ya. Okey, tahun ni alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun cikgu-cikgu banyak berhempas pulas berusaha untuk menjayakan program inilah. Cikgu boleh cakap alhamdulillah berkat semangat guru-guru SK Bayan Baru dan semua pihak, program tahun ni berjalan dengan sangat baik dan cemerlang, alhamdulillah. Apakah perasaan anda apabila diumumkan sebagai olahragawan pada Kejohanan kali ini? Saya seronok dan saya bangga pada diri saya. Terima kasih. Apakah perasaan cikgu apabila rumah sukan cikgu diumumkan sebagai juara Kejohanan pada tahun ini? Gembira, memang gembira. Happy. Nice. Very nice, good. Perasaan yang hebat. Ya. Pada pendapat cikgu, apakah faktor yang menyumbang kepada kejayaan rumah sukan cikgu sehingga berjaya merangkul gelaran juara? Saya rasa yang penting murid dulu, betul? Betul. Murid, semua murid yang hebat dan berkualiti. Dan tidak kurang juga, yang paling penting juga cikgu. Okey, cikgu nak sebut semua nama. Okey, penolong Puan Atika Syakira binti Azhar.
Kemudian Encik Ahmad Hazmi bin Ahmad Termizi, Encik Muhammad Zahin, Puan Lim Kuei Ting, Puan Noraini, Encik Nafizuddin, Puan Sri, Puan Juhaiza, Cik Razlinda, Puan Siti Syara, Puan Sohazlina, Puan Umi Kausom, Puan Aisyabi, Cik Noh Atika dan juga Puan Noh Yazira. Memang anda semua yang menyebabkan Rumah Biru boleh jadi juara. Betul Cikgu Azmi? Betul. Terima kasih. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua atlet, guru, ibu bapa, jawatan kuasa pelaksana serta warga sekolah kebangsaan Bayan Baru yang telah bersama-sama menjayakan kejohanan olahraga tahunan kali ke-30 tahun 2026 dengan cemerlang. Saya wakil TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Majulah sukan untuk kecemerlangan, bersukan, berdisiplin, berdedikasi. Jumpa lagi dalam liputan kami yang seterusnya. Nadi Informasi Pencetus Inspirasi.